I Am Ready merupakan program yang dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Universiti Utara Malaysia yang menggabungkan nilai khusus kokurikulum Universiti Utara Malaysia. Program ini berjaya dilaksanakan pada hari ini bertempat di Dewan Kuliah Gugusan 5 menempatkan pelajar kokurikulum dari Sains Sukan. So, at least kalau dengan adanya program ni, so kita boleh bantu kalau macam secara tak sengaja, bukan secara tak sengaja, bila kita sebut challenges yang ada kat dalam ni tu kan, secara tak sengaja, bukan tak sengaja, secara tak langsung tu mungkin ada kaitan dengan diorang. So kita akan bagi macam pilihan lah apa yang perlu diorang buat untuk diorang challenge diri diorang sendiri. So kalau kita ada bicara kata susah nak dapat kawan ke kan, so macam mana dia nak challenge diri dia supaya dapat ramai kawan. Mungkin dengan satu cara tu dia improve dengan persatuan ke, kelab-kelab ke kan. Dengan cara tu dia dah boleh dapat kawan. So dia kena challenge lah diri dia juga dalam masa yang sama. Program pada hari ini dipenuhi dengan aktiviti seperti ice breaking, soal jawab dan sesi memberi ceramah kepada para pelajar. Pelajar yang ditemu bual rata-rata berpuas hati dengan program yang dijalankan pada hari ini kerana dapat memperoleh input yang berguna pada masa akan datang.